Selamat kembali ke Warna Ramadan. Sudah hampir seminggu ya kita berpuasa. Jadi bagaimana Suzairi? Dah selesa tak dengan rutin Ramadan? Waktu malam terasa lebih padat dengan berbuka dan berterawih. Tapi kata orang tu, ala bisa tegal biasa. Jadi Fiza, apa agaknya paparan warna Ramadan untuk hari ini? Okey. Dalam episod hari ini kita akan kongsikan tip gaya Ramadan buat mereka yang ingin kelihatan kemas, selesa dan sopan. Ya, dan warna Ramadan juga akan meninjau pengalaman pegawai berpakaian seragam yang tetap laksanakan tugas saat berpuasa. Dan kita akan dicuit gelagat atuk dan cucu tentang budaya bazar Ramadan. Tapi sebelum itu, kita mulakan dengan sesuatu yang paling dinanti-nantikan setiap hari. Sekiranya anda masih tak tahu nak berbuka dengan juada apa, segmen ini mungkin boleh beri idea ya. Mari kita saksikannya. Penonton, bila Ramadan tiba, ramai keluarga memilih khidmat juada mangkuk tingkat untuk mempermudahkan persiapan berbuka. Bila pesanan dah tiba tepat pada waktunya, apalagi keluarga boleh berkumpul dan menjamu selera. Jadi tak perlulah nak fikir-fikir, nak masak apa hari ni kan? Penonton, sekarang bersama saya Mastura, pengurus restoran Tiram yang akan kongsi sedikit sebanyak tentang khidmat mangkuk tingkat sempena Ramadan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni, saya nak tahu apa yang buat khidmat ini membantu mereka-mereka yang sibuk? Khidmat tingkat ini membantu untuk mereka yang sibuk sebab mereka tidak mempunyai waktu untuk membeli barang, untuk memasak, untuk mengemas. Dan pada bulan Ramadan, tabiat makanan pun berubah. Kenapa mereka yang berbuka di rumah dengan khidmat mangkuk tingkat ni begitu popular bagi keluarga hari ini? Kerana mereka tidak mempunyai waktu untuk keluar makan menjamu di restoran. Jadi mengadakan mangkuk tingkat di rumah, mereka boleh dapat makanan yang seimbang juga. Dan satu lagi Mas, boleh tak kongsi macam mana kita nak pastikan juada itu memuaskan? Untuk juada yang memuaskan, juada tu harus fresh, segar dan juga tidak terasa instan. Kita ni cakap pasal juara mangkuk tingkat ni, mana dia? Boleh tunjukkan tak? Boleh? Okey, penonton, sekarang kita berada di dapur Tiram. Okey Mas, saya nak tahu apakah menu ataupun juada yang disediakan? Juada yang disediakan untuk hari ini ialah lemak cili padi, ikan, sambal prawns dengan capcay. Selain daripada ikan, ada tak bahan-bahan lain yang boleh kita gunakan? You boleh tukar tu ketam, siput sedut atau ayam. Kalau lemak cili padi tu macam pedas gitu kan. Tapi untuk anak-anak pun susah. Apa yang harus kita lakukan? You boleh kurangkan cili. Asal-usul lemak cili padi maybe dari Negeri Sembilan, tapi yang penting resepi ni dari turun-temurun keluarga saya. Mas Tura, saya nampak benda ni apa ni? Inilah kita yang secret resepi. Ya. Apa yang kat dalam? Okey, dalam ni kita ada serai, lengkuas, kunyit, bawang putih, cili. Itu semua bahan-bahan asas yang diperlukan untuk lemak cili padi. Abang saya tahu, apa yang paling mencabar bila nak masak lauk ni? Paling mencabar pada bulan Ramadan nak masak lauk ni, you tak boleh rasa. Jadi you cannot ensure that the flavour is there dengan sedap. Macam mana kita nak simpan agar ia tahan lama? Kita kena pastikan bahan semua segar dengan masak lebih lama. Rutin harian kita pada bulan Ramadan ni, tim saya akan datang dari jam 7 untuk menyiapkan bahan-bahan untuk memasak juada-juada Ramadan tingkat. Macam mana untuk pastikan yang makanan itu semua seimbang? Kita memastikan kita ada nasi, karbohidrat, protein dengan juga sayur dalam menu harian kita. Macam mana mereka harus memastikan bahawa pesanan-pesanan yang dihantar ke rumah tu semuanya elok, kata orang tu? Jadi dari jam 3 kita akan hand over to the delivery team untuk memastikan Ramadan tingkat ini akan di-delivered to customers on time. Penonton, dengan khidmat juada mangkuk tingkat sempena Ramadan ni, dah tak perlulah lagi nak perang-perang kat dapur. Dah tersedia dah. Selamat berbuka. Khidmat juada mangkuk tingkat memang sangat memudahkan, terutama buat mereka yang berkeluarga dan berkerjaya. Dengan juada berbuka yang dah tersedia, lebih banyak masa dapat diluangkan bersama keluarga dan juga masa untuk melakukan keperluan ibadah lain. Tapi
Tetapi mungkin ada pula yang pening kepala kalau nak bergaya dan berpenampilan sopan semasa Ramadan, terutamanya kaum wanita. Khas untuk kaum wanita, selepas ini dapatkan tip pemakaian hijab yang ringkas dan praktikal dalam segmen Gaya. Jumpa nanti. Ini kalau saya gunakan pin, nanti tak rapi. Tapi kalau tak gunakan pin, nanti menurut. Saya ready dia. Kalau ikat, limas pula. Kenapa berbuat seorang-seorang tu, Fiza? Suriana, saya dah berjam-jam depan cermin ni. Semua gaya tak kena. Saya tahu saya letih berpuasa, tapi saya nak nampak lebih kemas. Jadi Suriana, ada tak tip untuk gaya tudung yang boleh nampak lebih sopan, selesa, tapi yang paling utama sekali, boleh sesuai untuk beribadah? Boleh? Saya cuba. Dalam bulan Ramadan ini, rutin kami semuanya berbeza, betul tak? Dan jadi bagaimana kita nak sesuaikan gaya tudung kita dengan kegiatan dalam bulan Ramadan? Secara peribadi, saya lebih sukakan gaya yang ringkas, yang tidak terlalu merimaskan kerana kita melakukan aktiviti sepanjang hari kan. Dan sekarang ni kan dalam studio kita ada model-model yang cantik-cantik ni semua sedang menunggu kan. Saya pun ada soalan. Ya. Bagi model yang wajah bentuk tirus, apakah gaya tudungnya sesuai supaya mereka nampak lebih sederhana dan natural? Sebenarnya untuk mereka yang berwajah tirus, apa macam gaya pun mereka boleh gayakan sebenarnya. Tapi lebih sesuai untuk menggunakan gaya yang melekat ke muka supaya dapat menaikkan lagi ciri bentuk muka mereka lah. Seperti yang di sini kita melipat tudung tu dekat dengan tulang pipi mereka. Jadi nampak lebar sikit lah berbanding terlalu panjang. Untuk wajah yang berbentuk bulat, tak semestinya tak boleh menggayakan style tudung yang melekap ke muka. Cuma bezanya, lipatannya tu akan ke bawah sedikit di bahagian rahangnya. Jadi dapat memberikan sebuah ilusi yang muka mereka tu agak kurus lah. Macam tu. Lebih kecil ya? Ya, gitu. betul. Dalam bulan Ramadan ini memang susah untuk kita duduk diam. Mana nak ke bazar, solat tarawih, nak buat kerja-kerja amal. Tapi yang penting tudung nak kena steady aja, betul tak? Betul. Jadi fabrik tudung itu juga memainkan peranan yang penting. Cakap pasal fabrik ni kan, kalau kita nak kekal kemas tapi ringkas, dari pagi sampai ke waktu berbuka, apakah fabrik yang paling sesuai? Untuk fabrik yang ringkas dan akan kekal sepanjang hari adalah fabrik chiffon kerana ia bersifat lightweight dan amat sesuai untuk cuaca di Singapura. Apakah jenis fabrik tertentu lebih sesuai untuk wajah yang tirus berbandingkan dengan wajah yang bulat? Sebenarnya tak ada betul atau salah, tapi lebih sesuai kalau muka yang berbentuk tirus tu menggunakan fabrik yang lebih berat seperti jersey ataupun satin supaya ia dapat kelihatan jatuhnya cantik lah pada muka. Jadi untuk yang berbentuk bulat pula lebih sesuai menggunakan fabrik seperti modal ataupun chiffon. Dan untuk kakak-kakak dan adik-adik kita yang berkacamata kan, apakah gaya tudung yang paling sesuai untuk mereka? Gaya tudung untuk berkacamata adalah gaya yang lebih bersifat flowy di bahagian muka tu lebih sesuai. Jadi senang untuk kita keluarkan dan pakai balik cermin mata tu lah. Dan sebenarnya saya ni suka sangat dengan tudung bawal, tudung square, tapi saya tak tahu bagaimana nak gayakannya. Jadi apakah tips dan tricks untuk saya gayakan tudung bawal? Salah satu triknya adalah untuk menggunakan hijab ring. Kalau tidak mempunyai hijab ring pun kita boleh gunakan cincin kita sebagai aksesori je lah tanpa menggunakan banyak pin.
tapi tetap mencantikkan aja. Betul. Gayanya. Terima kasih Suryana atas perkongsian yang sangat praktikal ini ya. Jelas sekali gaya tudung pada bulan Ramadan ini bukan untuk nampak rapi saja, tapi untuk memudahkan rutin seharian kita. Jadi pilihlah gaya tudung yang sederhana, tapi yang paling utama sekali, selesa untuk beramal. Kita kembali dalam Warna Ramadan dan saya rasa segmen gaya tadi bukan saja beri inspirasi kepada Fiza tapi juga kepada anda penonton. Pastinya dengan pilihan hijab yang mudah dipakai dan selesa, ia sesuai digayakan ke tempat kerja dan juga jika ingin beribadah dari pejabat terus ke masjid. Tapi bagaimana pula pegawai dalam pasukan berpakaian seragam ya? Kalau nak tahu bagaimana mereka berpuasa dengan jadual kerja yang mencabar, kita dengar pengalaman mereka selepas ini. Dalam bulan Ramadan, kita berpuasa sambil menjalankan tugas seperti biasa. Namun bagi pasukan berseragam, tanggungjawab mereka untuk menjaga keamanan negara harus tetap digalas. Hari ini, dalam Sembang, saya akan berjumpa dengan dua pegawai dedikasi yang akan kongsi pengalaman kerja mereka sepanjang bulan Ramadan. Di sebalik kesibukan di lapangan terbang Changi, para pegawai polis dan imigresen terus menjalankan tugas untuk memastikan operasi penerbangan berjalan lancar. Di sinilah para pegawai terus berkhidmat setiap hari tanpa mengenal erti penat, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Sarjana Atira, sepanjang Ramadan ini anda melakukan tugas seperti biasa kan? Jadi apakah penyesuaian besar yang harus anda lakukan? Pada bulan Ramadan ini, saya mengubah jadual tidur saya dan cuba tidur lebih awal daripada biasa. Memandangkan saya perlu bangun awal untuk sahur, rehat yang mencukupi amat penting untuk saya kekal bertenaga dan bekerja dengan lebih lancar sepanjang berpuasa. Pada saya, penyesuaian yang paling besar adalah mengekalkan tenaga saya 100% terhadap 12 jam ini. Dan sama juga berikan prihatin terhadap segala urusan yang saya akan buat dan juga passenger-passenger yang akan datang. Anda bekerja dalam shift yang panjang yang memerlukan fokus yang tinggi ya. Jadi bagaimana anda kekal bertenaga sepanjang hari di bulan Ramadan ini? Saya rasa saya selalu banyak bersabar dan juga maintain saya punya pace dan selalu minta sokongan daripada teman-teman saya dan juga ketua saya jugalah. Untuk saya, waktu tengah hari paling mencabar, terutamanya pada hari yang panas ketika kami membuat rondaan. Masa itulah segelas air sejuk betul menggoda. Dan saya pasti ya anda pernah dikerahkan untuk bertugas ya pada waktu berbuka. Apakah reaksi pertama anda? Pernah sekali saya dikerahkan ke tempat kejadian kira-kira 10 minit sebelum berbuka. Masa itu hanya fokus pada tugas dan keselamatan orang yang terlibat sampai terlupa pula yang saya masih berpuasa. Selepas semuanya habis, baru saya teringat yang saya belum lagi berbuka. Ada tak pesanan-pesanan untuk mereka di luar sana yang melalui perkajaan mencabar ini di sepanjang bulan Ramadan? Kepada sesiapa yang berpuasa sambil bekerja di bulan Ramadan, jagalah diri baik-baik, jagalah rentak dan jikalau meminta sokongan, jangan segan ya. Dan saya tahu berpuasa sambil bekerja semangat bercabar, tapi dengan sokongan kawan, rakan, teman kerja dan juga keluarga, saya rasa boleh puaskan ibadah kami lah. Yang penting jaga kesihatan pada bulan ini dan jangan memandang remeh bagaimana rutin-rutin yang kecil boleh membantu kami melalui shift kerja yang panjang. Begitulah realiti bekerja di bulan Ramadan bagi pegawai pasukan berseragam seperti Inspektor Rafhan dan juga Sarjan Atira. Dalam bulan Ramadan menuntut kesabaran dan kawalan diri, rasa bertanggungjawab dan terus berdisiplin, itulah yang menjadi pegangan mereka untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Itu dia. Segmen Sembang tadi memberi gambaran yang jelas tentang cabaran bekerja sebagai seorang pegawai berpakaian seragam sepanjang Ramadan. Cobaannya memang berlainan. Apabila saya lihat pegawai-pegawai tadi kan, saya semakin hargai rutin harian saya yang lebih santai. Itu dia. Dan saya pun tak jadi mengeluh apabila melihat mereka berpeluh-peluh menjaga keselamatan dan keamanan Singapura. Selepas ini, kita ikuti kisah atuk dan cucu yang mencuit hati. Ayo kita saksikan gelagat mereka dalam Cuit-Cuit.
vlog from Singapore. Sorry. Ibu kata kena cakap dalam bahasa Melayu. Narnia nak share experience, pengalaman berpuasa di Singapura. Hari ini, Atuk dan Ibu mengajak Narnia ke Bazar Ramadan. Jom! Wah, cantiknya lampu. Berkelip-kelip macam bintang. Ibu belikan Narnia burger boleh? Narnia nak kebab? Bukan. Narnia nak ramainya orang. Panasnya. Ibu nanti dulu. Jangan tinggalkan Narnia. Oh no, Narnia ada tepi cik ni. Banyak ni memang ibu beli. Ayah, nak tahu apa jadi kat bazar tadi? Apa jadi? Narnia pekik ya dekat bazar. Pekik? Ha, Pekik apa? dia pekik ni. Narnia dah terpicit ni. Picit? Ha, Picit apa? itulah saya ingatkan dia terpicit kamera ke apa. Bukannya terpicit. Narnia tersepit. Narnia. Terpicit tu sama maknanya dengan tertekan. Ya, tadi Narnia tersepit tengah-tengah dua orang tadi. Jadi Narnia tak suka ke pergi bazar? Suka. Narnia dapat beli sushi. Yang Narnia tak suka tu sebab ramai orang. Bazar mestilah ramai. Semua nak beli juadah untuk berbuka, untuk beraya dan cuci mata. Cuci mata? Narnia, cuci mata tu macam tengok-tengok je. Sedapkan hati. Tapi tak beli apa-apa. Macam window shopping. Oh, macam tadilah kan. Atuk, tadi kan Ibu cuci-cuci mata. Tengok-tengok kasut. Tak beli kasut baru pun. Ibu kau memang dari dulu macam tu. Kalau Narnia nak tahu, bukan kita-kita yang berpuasa je tak sabar nak tunggu bazar tahu. Kawan-kawan, jiran-jiran dan yang bangsa lain pun dapat menikmatinya. Best kan? Kita dapat kumpul ramai-ramai di suatu tempat, menikmati budaya dan makanan tempatan. Oh, patutlah ramai tadi. Sampai Narnia terpicit. Tersepit tadi. Macam open house ya, Atuk. Hai friends, tengok kuih lapis ni. Setiap lapisan berlainan warna. Tapi apabila dilapis begini, nampak cantik sekali. Macam orang-orang di bazar Ramadan, semuanya berbeza. Tapi bila bersama, bazar nampak meriah dan berwarna-warni. Narnia, belum azan lagi. Kan tengok tu. Kalau bawa anak-anak ke bazar memang bahaya. Ada saja yang hendak dibeli, betul tak? Itulah dia. Kalau nak selamatkan penonton, jangan pergi bazar. Pesan khidmat mangkuk tingkat, habis cerita. Tapi apa salahnya kalau cuci mata? Boleh buat perbandingan harga tahu bila nak beli sesuatu supaya tidak rugi atau membazir. Ewa, orang perempuan dengan alasan mereka, nampak tu? Kasih chance lah Suzairi. Ramadan kan setahun sekali. Kita juga nak alami seberapa banyak pengalaman yang mencelikkan mata. Macam pegawai berpakaian seragam tadi. Kalau pegawai polis dan imigresen berpuasa sambil memikul tanggungjawab setiap hari, kita pun mesti boleh, betul tak? Betul. Esok kita akan berbincang tentang kesihatan dan apa yang berlaku pada tubuh kita apabila berpuasa. Dan kita juga akan kembali ke dapur hidang dengan satu resepi istimewa dari Itali. Selain itu, kami akan teruskan dengan cabaran Ramadan bersama sebuah organisasi sukarela. Dalam segmen Gaya pula, kita kongsikan idea dekorasi rumah untuk Hari Raya. Jumpa kami esok dalam Warna Ramadan.